Weh, ni hampa ni, raya ni siapa yang balik ni? Aku sekok-sekok diam je. Aku mesej kat grup tak balas. Siapa yang balik raya ni? Cuba abang. Sampai nak kena call baru nak cakap. Hampa lah kan? Aku insya-Allah kalau tak ada apa-apa, Ocha, aku balik. Hampa siapa? Dah sah lah raya. Kita pun dah lama tak balik. Mestilah balik. Weh, aku cakap kalau aku tak ada apa-apa, aku mesti balik punya insya-Allah. Doakan aku tak busy je. Aku tak busy, aku sampai. Weh, berasa balik je kot ni. Aku balik kot raya ni. Raya kot. Aku rasa macam aku nak belikan baju dekat mak raya kot. Belilah weh, sebab aku memang tak balik. Hampa tengoklah aku ni dengan logo pantangnya. Macam mana nak beli raya? Hampa tahu tak ni netizen ni lambat lepas je nak kutuk kalau aku duk pantang tiba-tiba ada dekat kampung. Hampa je lah balik, aku tak balik raya kot weh. Ayah, esok nak raya dah ni. Mereka berkata nak balik hari ni, tak tahu tak sampai-sampai lagi. Kata nak balik dia berapa tak tahu. Itulah sunyi, rasa rumah ni tak ada siapa. Kita tunggu mereka. Aku memang tak ada. Daripada dulu aku memang tak ada. Tu punya apa tu balik dah. Boleh balik dulu. Budak-budak ni balik dah kot. Baju ayam tu ibu. Aku kalau beli barang, aku tak main yang cikai-cikai macam yang mana-mana yang duk ada ni. Kita kalau kata beli tudung ke apa ke tak ada 500 sikit ke atas, kita tak beli tau dekat mak kita. Kalau untuk diri kita sendiri kita boleh beli beribu-ribu. Ni orang yang melahirkan kita yang berjahit untuk kita, takkan you nak beli murah-murah macam diorang ni. Hanger biru, lepas tu bag yang entah apa-apa. Guys, chill guys, tolonglah. That's not my level. I kalau beli 1, 2, 3 bukan I lah. I kalau beli tengok ni. Sepenuh-penuh bag. Ni dia ada foundation, kekasih. Kita beli pencuci muka, kita tahu mak kita pakai pencuci muka kedai drugstore je. Kita beli kekasih punya bagi. Kita ada moisturizer, kita beli skincare untuk mak kita nak bagi mak kita cantik. Dia pun bagi baju dia pun tak fikir ke? Kulit dia kena jaga, moisturizer kekasih. Kita beli juga mascara, kekasih juga bagi. Anak-anak juga nak lawa, mak pun nak lawa juga. Lipstick duk ada 4, 5 color duk ada. Kita bagi juga ni. Cermin kekasih, tengok kekasih juga. Kalau level-level macam bagi tudung, bagi baju tu macam alah kedekut sangat. Bagi banyak, baru sayang mak. Kita eksklusif diamonds, World of Ski. Sekarang dia batu. Aku tak faham kenapa dia pun nak kena berebut, nak bertunjuk dekat ibu. Semua beli benda lain. Tinggal beli tudung. Kak Long beli skincare. Aku beli baju. Okeylah tu. Kenapa aku kata tak pakai baju? Kan? Ada ibu nak telanjang. Saya cuma beli jubah. Nice lah tu. Aisyah bikin bagi kuih juga. Ni kuih Kak Long. Kuih ni dia yang anak dia petak tu. Astaghfirullahalazim. Semuanya duniawi sahaja. Malah saya memberi kepada bunda saya telekong, Siti Khadijah. See?
What a nice daughter of me. Lepas tu, I bagi Kak Long kuih. Sama macam Syifa. Tapi tak mengapa. Lain jenis. Okay? Yang anak dia petak tu. So, macam tu je lah. I tahu I anak yang solehah. So, I bagi telekong. Diorang semua duniawi. It's not vibing at all. Kita vibing kat akhirat, okay? Siapa dia tu? Kau tengok saya, Bebe. Kau sakit kaki lah lengah. Hang lah. Dah beli siapa suruh jadi. Assalamualaikum. Ni untuk Puan Robiah dari Syida Melvin. Oh. Yang ni untuk Puan Robiah? Ya, benar. Okay. Thank you. Orang bagi hadiah, dia pun sibuk nak bagi hadiah. Beranak carilah buat cari beranak. Kau jatuh di Wait. Hampa nak tahu sesuatu tak? Baju ni Syida bagi weh. Sibuk je. Loh, boleh no. Tak balik, bawa bagi juga. Dalam duk berdenyut. Beg apa? Dengan hanger je kantong. Bagi kat siapa? Kat ibu lah. Ni baju aku. Ada juga. Ni baju aku. Dia hantar baju dia mana? Macam mana baju dia boleh ada kat hang? Baju hang ada kat dia. Aku bagi pinjam. Lepas tu dia bagi emak. Tanya balik ibu, bagi baru ke bagi? Baju raya lah ni. Baju raya lah. Jenis-jenis hanger-hanger biru ni tak nak bukan designer punya Apa tu sudah buat, tu sudah buat kat Oh, je apa? Tapi lawa ni. Aku sebandar. Hang jual kat bandar kot dia beli. Dia kisah hak kita, hak nampak ni. Hak kita yang bagi kita tak nampak ni. Tak nampak ni tak mampu ke? Tahu belambak dia ada ni. Sudah. Melayan apa? Tak jadi kerja. Aku ni nak buka puasa lagi apa benda tak ada lagi. Aku pun dah buka puasa. Nak buka puasa. Mana ikut, nak ikut. Jangan berjalan lah. Kita duduk dah sini. Tak ada tangan ni. Tak ada tangan ni masak tak. Buka Tak ada tangan tu dengan tak ada tangan ni. Hampa tak makan je. Apa lah buat ni? Makan je. Buat kerja tak kerti. Pasal apa mak hang nak menung? Mak hang no. Alah, pasal apa duk menung? Menung fikir apa lagi apa lah. Duk tunggu tak raya, duk tunggu balik. Tak balik sangat sunyi rumah ni. Balik rayuh rendah. Perangai macam dulu. Tak berubah bila lah hampa nak berubah rayuh Tu rendah. orang tak balik, suruh balik. Orang balik kata bising juga nak balik ke tak mau balik lah ni. Kau tak tahu nu jiran-jiran dengar hampa ni dia buat apa kelai ke Tak raya-raya apa, ni. jiran tak kami balik. Alah kalau hampa balik nama kita sekampung lah kata hampa Nak balik. bagi tahu lah kata kita balik. Oh juga esok nak raya kan. Rumah orang lain sengap sunyi, rumah kita je riuh. Mana ada rumah orang lain aku ni? Jiran-jiran tak dengar apa. Masih tak kena. Dah susah sadari. Tidak besar lagi di saya. Kalau aku dah takkan dekat ni je. Adik pula bakar-bakar kena channel. Adik pula bakar-bakar kena channel. Alah, adalah macam ni. Adalah, berlaku adil. Jom. Kai punya besar. Kalau aku tak dekat ni setengah hari. Ayah baju. Tolong. Ayin baju aku juga. Aku memang suka benda-benda macam ni. Ya. Tak apa, baby. Apa tu yang kat depa kan? Api lah nanti depa juga. Kuih aku, mop lantai aku. Semua benda aku lagi tak tutup mata. Hak ni pun baik aku susu kuih aku je. Susun kuih depa buat apa? Kuih hampa susun sendiri. Allahu Akbar Allah. Weh, Dia pun tak iron baju aku. Kakak Ngah! Baby! adik, baby, baju kedut. Ya Allah, aku dah siap make up dah ni. Lawa-lawa dah. Pasal faham pun ayam baju kedut. Baby, this is the best time that we are waiting for. The Queen Raya moment, baby. This is the best part. Yeah. Weh! Adik, mana kuih raya kita yang kita beli tu? Siapa yang buat kuih raya? Joyah kan? Joyah yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas hal ni kan? Pun tak ada. Joyah! Joya! Atira! Syifa! Joyah! Mana kuih raya aku? Hang tak ada dia ni kan? Dia memang daripada kecil dia memang. Cantik lah dia tengok. Lawa dia. Jadi basuh. Ambil dah.
Loh. La ilaha illallah. La. Awak tak pakai baju raya. Baju kita beli. Barang-barang yang kita beli tak ada no. Loh, awak tak boleh pakai aku ni. Makeup pun tak ada. Beli makeup Kita sampai boleh satu marah rasa bag. bagi telekong. Pakai lipstick je. Ha, bagi telekong ha diam. Kami yang bagi tudung, bagi tu. Takkan nak pakai telekong. Tapi kalau aku pun Tadi dah dia lah. Tapi kalau aku pun bagi jubah takkan nak pakai. Pakai jubah. Apa nak marah lah ni? Saya minta maaf. Ni siapa beli ni? Apa laki aku lah beli kot. Sakit Loh. lah kaki. Kalau dia petang letak kata laki dia nak beli, kita tak beli, no? Tak apalah macam mana cerita pun kita hari ni pagi raya kita nak kena minta maaf, kita nak ambil gambar, kita ambil gambar kat sana. Tapi aku tak mau minta Siapa maaf.